Gambar dekat belakang tu ada lagi tak? Dengan air ni. Yes. Dia contoh hari ni tulis single embryo. Ya. Apa dia? Embryo kan? Okey, siapa dah siap soalan nombor 2 lagi, saya suruh berdiri Mereka bapa anak. Kalau mengandung tapi nak enam, ambil ada angkat. Nanti kita tengok macam mana nak mencegah kehamilan, macam mana nak menjaga kandungan baik. Saya teringin nak kahwin tapi saya takut kandung. Ya sama lah, saya pun macam tu juga dulu. Nak dengar satu cerita tak? Tak nak Okey. takut. Mak saya dah buka kan. Lepas tu doktor tu macam tak cukup 10 cm ni. Jadi doktor tu ambil pisau. Dia toreh sikit je. Dia toreh sikit je. Tapi yang dia toreh tu sebenarnya kepala saya. So dekat sampai sekarang baru tu. Okay. Cikgu buat saya lagi takut dengan Okay. So korang nak kahwin tak? Nak kahwin tapi tak nak anak. Lahirkan anak. Apa tugas lelaki? Sama-sama. Ya. Contoh. Ambil dah pegang ni, dia akan bagi dekat suami. Suami balik, basuh dalam mesin basuh. Uri. Uri tu placenta lah. Ni, okey, lepas dah ambil, ayah ni, nanti ayah ni bakal ayah ni, basuh, tanam, okey, jangan tanam macam, okey, kuih, tutup, macam tanam kucing, jangan. Sebab nanti anjing bau, dia pergi makan. Ataupun orang yang nak buat penanggal tu, dia pergi korek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Cikgu, tisu embrio kat mana? Sekejap siapa yang dah hantar ni ambil balik buku? Mak saya cakap dulu kan. Dia kata kan anak tu Allah yang kurniakan. Ya. Dia tak bagi tahu. Yes. Akid dia Allah yang kurniakan tu maksudnya Allah yang temukan rumah tu dengan ovum tu. Cikgu nak anak. Cikgu nak mengandung ke? Mesti nak. Okay, semua duduk. Okay, jadi kenapa kita kena belajar sains? Bila ibu tu hamil, apa yang dia kena makan? Apa makanan sihat, nutrien sihat yang dia perlu ambil? Kalau dia tak makan, susah untuk dia berak. Bayangkan, perut tu besar kan? Nak berak tak ikhlas. Stres tak?